Okay, nampak tak? Saya dapat feedback yang fresh untuk hari ni. Yang mana ada customer kita yang dah berjaya menggunakan kita punya Ease ni. Okay, dan dapat berhenti sepenuhnya. Boleh saya tahu Tuan Yunus, Tuan Yunus pengalaman dah ketagih dengan merokok dah berapa tahun? Berbelas tahun ataupun berpuluh tahun? Boleh Tuan Yunus sharekan dengan kita? Terima kasih tahu yang mana sudi bersama dengan kita. Saya lama dalam 24 tahun macam tu. Korang nampak tak? Tuan Yunus pengalaman dia 24 tahun. Kita kan ada dapat satu feedback yang paling latest. Kita panggil dia adalah, kita panggil gelaran dia Ayah Man. Kita panggil dia gelaran dia Ayah Man yang pengalaman dia 35 tahun merokok. Dia 60-an macam tu lah. Tapi dia okey, dia orang kata apa? Sporting. Dia jenis sporting macam tu. And dia bagi tahu kalau betul nak berhenti merokok, cuba pakai Ease. Tapi niat kena betul. Niat kena betul. Memang dah lama kalau korang yang mana nekat, dia kata terus dapatkan Ease. Sebab Ease ni dia potongkan rasa. Dia bagi tahu yang kita sendiri 35 tahun merokok. So kalau yang bawah daripada tu, insyaAllah tak mustahil. Tolong doakan saya tak ambil benda dah haram. Alhamdulillah. InsyaAllah Tuan Yunus. Okay, ramai ni kawan-kawan yang support. Ini dia korang, kita punya testimoni Korang boleh tengok ni. Dia kata, Alhamdulillah, dengan niat yang betul, Ease boleh bantu untuk stop rokok. Okay, dia konsisten 5 hari dia dah tak merokok dah Daripada you. Dia bagi tahu dengan kita, apa-apa pun niat nombor 1 kak. Saya merokok 9 tahun dari zaman sekolah. Siapa yang bawah daripada 10 tahun, bawah daripada 20 tahun, okey, ada yang cecah bawah daripada 30 tahun. Korang pun boleh berjaya untuk berhenti merokok. Okey, tak ada yang mustahil. Dikatakan saya dah cuba. Memang berkesan, Alhamdulillah. Dia katakan 2 minggu berhenti. Sekarang dah masuk 3 bulan dah memang betul-betul bebas asap. Feedback yang seterusnya kalau korang tengok ni, dia kata Alhamdulillah dah 2 bulan berhenti merokok. Okay. Lepas tu kita try tanya dia, masih teruskan pakai ke walaupun dah berhenti merokok? Ya, masih teruskan pakai.